Perodua Axia 2026 hadir sebagai sebuah kereta kompak moden yang terus menjadi pilihan ramai kerana reka bentuk yang menarik, penggunaan bahan api yang sangat menjimatkan serta kos penyelenggaraan yang rendah. Model terbaru ini menerima pelbagai penambahbaikan dari segi reka bentuk, teknologi keselamatan dan keselesaan bagi memenuhi keperluan pemandu moden di Malaysia, sama ada digunakan untuk ke tempat kerja, ke universiti atau perjalanan bersama keluarga kecil. Axia 2026 menawarkan pengalaman pemanduan yang lebih baik berbanding model sebelumnya. Dari bahagian hadapan, perodua Axia 2026 tampil lebih bergaya dengan lampu LED yang lebih tajam, grill baharu yang kelihatan moden dan bumper yang direka lebih sporty. Garisan badan yang aerodinamik membantu meningkatkan kecekapan bahan api di samping memberikan penampilan yang lebih premium. Rim alloy baharu melengkapkan reka bentuk luaran yang ringkas tetapi elegan, menjadikan Axia lebih menyelah di jalan raya. Masuk ke bahagian dalaman, suasana kabin terasa lebih moden dan selesa. Papan pemuka direka dengan susunan yang kemas serta mudah digunakan. Skrin infotainment bersaiz besar menyokong sambungan telefon pintar, membolehkan pengguna menikmati muzik, navigasi dan panggilan dengan lebih mudah. Tempat duduk direka secara ergonomik untuk memberikan keselesaan sepanjang perjalanan. Ruang kaki dan ruang kepala juga mencukupi untuk sebuah kereta kompak, menjadikan setiap perjalanan lebih menyenangkan. Dari segi prestasi, perodua Axia 2026 menggunakan enjin yang cekap dan menjimatkan bahan api. Enjin ini memberikan kuasa yang mencukupi untuk pemanduan harian di bandar serta perjalanan di lebuh raya. Transmisi automatik CVT membantu menghasilkan pecutan yang lancar serta pengalaman pemanduan yang lebih selesa. Suspensi yang dipertingkatkan pula memberikan kestabilan lebih baik ketika melalui selekor atau permukaan jalan yang tidak rata. Aspek keselamatan turut diberikan perhatian dengan kehadiran sistem brek anti kunci, kawalan kestabilan elektronik, kawalan cengkaman, bantuan mula mendaki serta beberapa beg udara bergantung kepada varian kamera undur dan sensor parkir juga memudahkan pemandu ketika meletakkan kenderaan di ruang yang sempit. Semua ciri ini memberikan keyakinan yang lebih tinggi ketika memandu dalam pelbagai keadaan jalan. Selain itu, perodua Axia 2026 menawarkan pelbagai ciri kemudahan seperti sistem kemasukan tanpa kunci, butang mula enjin, penghawa dingin yang cekap, port USB serta ruang simpanan yang praktikal di dalam kabin. Ruang bak belakang juga cukup besar untuk membawa barangan harian. Beg membeli belah atau bagasi kecil menjadikannya sebuah kereta yang sangat sesuai untuk kegunaan harian. Secara keseluruhannya, perodua Axia 2026 menawarkan gabungan reka bentuk moden, prestasi yang cekap, teknologi terkini dan ciri keselamatan yang lengkap pada harga yang mampu dimiliki. Model ini sesuai untuk pembeli kereta pertama, golongan muda dan keluarga kecil yang mencari sebuah kereta kompak yang boleh dipercayai serta menjimatkan kos penggunaan. Apakah pendapat anda tentang perodua Axia 2026? Adakah ini kereta kompak terbaik untuk kegunaan harian anda? Jika anda menikmati video seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan like dan kongsikan video ini kepada rakan-rakan supaya anda tidak terlepas lebih banyak kandungan otomotif menarik pada masa akan datang.